Jadi Alhamdulillah. Allah pilih kita untuk datang ke rumah Allah ni. Bukan semua orang dapat. Macam kita lah nak buat jemputan kenduri kahwin. Ya. Kita jemput orang yang kita rasa kita senang lah dengan dia kan. Orang tamat ni, tempat kerja kita. Tapi kalau orang yang kita tak kenal, ataupun orang yang kita benci, jemput tak? Tak jemput kan. Jadi kita ni adalah pilihan Allah. Maknanya Allah suka kita datang, sebab tu Allah jemput. Jangan kita rasa malas nak datang surau lah, malas nak datang ni lah, tak apa, okey. Bila Allah tak jemput tu, itu yang kita risau kan. Itu, kenapa Allah tak jemput aku? Mesti kita kan kalau ada kenduri kan, kenapa sahabat kita ni tak jemput kita? Aku ni mulalah kan. Padahal dia tak mampu nak jemput semua. Kalau jemput semua satu taman, tak jadilah kerja kan. Tak cukup lah makanan pula tempat dia kan. Dia orang pun ada bajet orang tertentu kan. Dan sekarang buat kenduri kahwin pun mahal, dan tempat pun mahal sekarang kan. Jadi okey. Jadi Alhamdulillah Allah ada jemput kita. Jadi minggu ni saya ulang dan ulang-ulang banyak kali. Bahasa Al-Quran ni mudah saja. Bermula dari 3 huruf. Ingat ya, 3 huruf tu, madu 3 abdul tu. Ingat sampai bila-bila. Lepas tu dikembang-kembangkan, ditambah alif pada huruf yang kedua, pada mim pada huruf yang pertama dan sebagainya. Dan pada huruf yang akhir, dia akan menambah-nambah. Dan mengkayakan perkataan tersebut lah. Tatwirul kalimah kita panggil. Okey, minggu ni kita belajar Shin, Ra, Qaf. Syaraqah. Maknanya timur. Ataupun tempat terbit. Jangan confuse dengan Shin, Ra, Qaf. Itu syirik ataupun menyengutukan. Itu dah silap sikit. Silap sikit je. Qaf dengan Kaf je. Ini yang Ustaz Tajud selalu tekankan. Kan? Macam mana nak sebut Qaf? Sudin dah ajar dulu. Panas utariq. Dia ada Qaf. Dia ada bunyi qalqalah kat situ. Panas utariq. Kan? Jadi ni syarak. Jadi kena kuat. Kalau syaraka saja, makna syirik. Itu yang jadi maksud dah bukan jadi berlainan tetapi berlawanan. Itu yang Ustaz Tajud tekankan. Ada beza sikit Qaf dengan Qaf je. Syirik dengan syirik kan. Apa bezanya? Beza. Itu yang kita risau. Sebab tu kita kena belajar. Kalau kita belajar, kemudian kita silap, Allah maafkan. Sebab kita pakai lesson L. Kita tengah belajar kan. Okay? Syaraka maknanya tempat atau terbit ataupun timur lah. Kalau syuruk pula, tambah waw pada huruf yang ketiga, syuruk. Waktu terbit matahari. Itu waktu khas lah. Syuruk tu, kita semua tahulah dekat papan tanda tu pada tulis syuruk. Bukan syuruk. Kalau syuruk tu menyengutukan. Jadi, tambah pula alif pada huruf yang pertama, alif pada huruf yang 1, 2, 3, 4. Isyraq jadinya. Jadi, waktunya ketika solat sunat. Selepas terbit matahari. Solat sunat, tetapi selepas terbit matahari. Bukan semasa. Ini jangan silap ni. Kalau semasa terbit matahari, itulah jadi orang Jepun pula dah. Dia sembah matahari. Ingat dulu zaman Jepun kan, arwah ayah saya cerita. Tentera Jepun datang sini, dia pagi-pagi dia suruh kita tabit kepada matahari kan. Tunduk pada matahari kan. Nak tak nak, kalau tak dia pancungnya kepala kan. Jadi itulah negara kalau dah dijajah macam itulah. Kalau boleh kita Alhamdulillah kita dah bebaskan daripada cengkaman penjajah. Jadi begitulah, maknanya jangan sampai kita menyembah matahari pula. Semayang ni biasanya lepas habis waktu syuruk tu, bagi masa setengah jam lah untuk kita solat sunat. Jangan awal sangat. Takut waktu yang diharamkan solat. Jadi lepas setengah jam tu waktu isyraq. Maknanya solat sunat. Jadi Alhamdulillah kita lepas subuh di jemaah. Kemudian kita mengingati Allah. Ada majlis zikir iaitu majlis ilmu dan sebagainya. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Ataupun 4 rakaat solat isyraq, kita akan dapat pahala haji dan umrah sempurna. Allahu Akbar. Indahnya Allah bagi pahala, tak payah pergi ke Mekah. Pergi Mekah jugalah kan tak laku pula kan travel umrah pula. Jadi pergi jugalah. Itu pahala lain itu pahala lain. Pahala dapat sebab solat di Masjidil Haram, dapat solat di Masjid Nabawi, itu alhamdulillah dapat ziarah makam Nabi, dapat pergi ke Multazam dan sebagainya, itu pahala lain itu memang itu. Tapi ni Allah bagi pahala seumpama orang yang pergi umrah dan haji kan. Okey. Jadi tasyrik tamata pada huruf yang pertama, pada huruf yang 1, 2, 3, 4. Tasyrik. Jadi ibadah korban selepas terbit matahari. Lepas matahari tak ada lah orang buat subuh-subuh pergi sembelih ibadah korban ataupun buat pasar baru nak pergi sembelih, memang tak jadilah kan. Dia lepas biasanya dikumpulkan orang lepas sarapan kan, pukul 9 tu just nice lah orang kata untuk kita buat ibadah kurban. Kemudian mungkin habis sebelum zuhur dan sebagainya untuk makan tengah hari, boleh buat sup dan sebagainya. Jadi tasyriknya adalah ibadah kurban selepas terbit matahari. Jadi hari tasyrik tu hari yang
orang boleh buat ibadah kurban. Maknanya daripada raya haji, kemudian hari tasyrik tu 11, 12, 11, 12, 13 kan, maknanya 3 hari tu. Jadi 10, 11, 12, 13. Itulah apa tu? Untuk hari tasyrik tu dia boleh buat. Jadi daripada perkataan syaraqah tadi, daripada terbit matahari tadi, syaraqah tu maknanya timur kan, terbit matahari tadi, dikembangkan perkataan tu. Jadi tambah mim pula. Tambah mim pada huruf yang pertama, masyrik. Kita biasa dengar masyrik wal maghrib kan. Masyrik ni maknanya masa terbit matahari tu. Masa terbit matahari tu Jadi masyriqah ini dua masa terbit matahari. Ada dua masa terbit matahari. Jadi kalau kita tengok ayat Quran yang kita ni, surah Ar-Rahman ayat 17 tu, Tuhan yang memiliki masyriqain ni wal maghribain ni. Wa rabbul maghribain. Maknanya dan Tuhan pembimbing. Rabb ni maknanya Tuhan yang membimbing. Maknanya bukan Allah ni semata-mata membiarkan kita bagi hukum, bagi apa-apa dia biar, tapi Allah ni membimbing dengan Al-Quran. Jadi kena fahamlah bahasa Al-Quran ni, kena faham bahasa Arab supaya faham apa yang kita baca ketika solat dan baca ketika baca Al-Quran. Jadi ada dua tempat, ada dua masa terbit matahari ini dan ada dua juga masa terbenamnya matahari. Maknanya Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Allah dah beritahu dah. Walaupun Al-Quran ni bukanlah kitab geologi ke, geografi ke, tetapi dalam Quran ada cerita pasal geografi dan geologi ni. Allah terangkan ada dua masa terbit matahari. Sebab tu kita waktu solat kita berbeza. Kita dapat ingat, dapat faham kat situ. Ada ketikanya 5.50, ada ketikanya 6.10 pula subuh. Jadi waktu 6.10 dengan 5.50 tu kan kadang-kadang biasanya mungkin sampai 6 suku dan sebagainya dia patah balik kan. Sampai 5.45 subuh kan. Sampai tu dia naik balik sampai 6 suku balik. Jadi 6 suku dengan 5.45 ni tadi adalah waktu terbit matahari dan sebagainya. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sains ni ada dalam Quran dah. Sebab itulah ramai pakar-pakar profesor yang daripada barat yang bukan Islam tu masuk Islam. Sebab dia menceritakan tentang macam mana kejadian bumi. Jadi itulah daripada perkataan syaraqah tadi maknanya masyrik, masa terbit matahari. Dan masyriqah ini ada dua masa terbit matahari kan. Okey, kalau kita tengok timur asyarqiyah kat situ, apa maknanya tuan-tuan? Kan? Timur lah. Kan? Syarqiyah tu maknanya timur juga. Jadi maksudnya timur lah kat sini. Saya buat kat situ. Sekarang nama negara ni sekarang Timur Leste. Leste tu maknanya timur juga. Dia pakai Portugal. Dia merdeka daripada Indonesia. Timur Leste ni dia tak nak pakai nama timur. Dulu timur. Dia ikut bahasa Indonesia. Tapi dia nak ikut bahasa Portugal. Padahal penjajah dia yang awal dulu Portugal ni. Timur Leste. Leste itu timur juga lah. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya, Timur Asyarqiyah. Timur tu ejanya T-I-M-O-R lah. Kan? Dulu punya ejaan. Jadi Asyarqiyah tu timur. T-I-M-U-R. Kalau nak timur-timur tu lah. Jadi itulah untuk budak-budak yang sekarang. Macam Azhar dengan Afiq kan. Tak tahu tak? Ejaan kita dulu gunung. G-U-N-O-N. Patutnya gunung. Sebab tu kita sebut gunung. Kan? Budak-budak sekarang tanya kenapa berat? G-U-N-U-N, gunung lah patutnya, bukan gunung kan, patutnya gunung lah kan. Tapi tak, kita sebenarnya kita ikut percakapan kita dulu. Kubur, patutnya kubur lah, bukan kubur kan, kita aja K-U-B-O-R patutnya dulu kan. Tapi sebab nak selaraskan ada majlis bahasa antara Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Kita gabungkan sekali, jadi diorang selaraskan ejaan tu K-U-B-U-R sebab nak ikut Indonesia juga, kubur. Indonesia sebut gunung. Jadi kita nak samakan. Tapi sebutan kita tetap kubur, tetap gunung. Takut budak-budak sekarang tak tahu. Kenapa pula ejaan dulu? Jadi kan dulu kita eja kucing kan. K-U-C-H-I-N-G, kucing. Itu yang jadi macam dekat Sarawak tu kucing. Ejaannya macam tu. Tapi kita tak ikut dah macam tu. Kita eja K-U-C-I-N-G dah sekarang. Kucing. Jadi itulah antara perkembangan bahasa. Jadi timur-timur tu disebut Asyarqiyah. Itulah. Okey. Minggu ni lagu apa? Dekat Kebarat Canai tu, dia selalu tanya saya, Ustaz lagu apa minggu ni? Kan Abang Yunus kita tu, dia selalu belanja kita dengan kuah dia, kuah sardin dia dan sebagainya. Jadi dia tanya, biasanya lagu apa Ustaz nak nyanyi? Minggu ni Ustaz nak jadi lagu Ala Payung. Pelik lah sikit, lagu ni macam pelakor lah sikit, tapi Alhamdulillah Ustaz
hijrahkan sikit dia punya apa tu seni kata tu. Mudah-mudahan dapat mengambil iktibar lah minggu ni insya-Allah. Lagu Ala Payung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena ni sikit lah lagu Ala Payung ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kata tak payung, malaikat tak payung. Majlis ilmu banyak pahala. Kalau nak minta tolong yang maha penolong, terus berdoa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Wasi', Ya Majid, Ya Wali, Ya Ba'ith, Ya Wajid, Ya Baqi, Ya Mani, Ya Nafi', Ya Jami', Ya Wahid. Belajar kuliah berulang-ulang, takut terlupa simpanlah nota. Tidakkah rindu sakan-sakan jikalau tak datang Ustaz mengajar Al-Quran berkata. Jangan kata tak payung, malaikat tak payung. Majlis ilmu jalan ke syurga. Kalau nak minta lindung yang maha pelindung, tetap berusaha syariah dijaga. Ya Allah, Ya Wasi', Ya Majid, Ya Wali, Ya Ba'ith, Ya Wajid, Ya Baqi, Ya Bani, Ya Nafi', Ya Jami', Ya Wahid. Solat jemaah marilah datang, surau menanti ajalah rakan. Kalau dah niat sungguh-sungguh betulnya dirancang, sudahlah pasti Allah permudahkan. Jangan kata tak payung, malaikat tak payung. Majlis ilmu terampun dosa. Kalau nak minta hitung yang maha penghitung, terus berjihad yakin sentiasa. Ya Allah, Ya Wasi', Ya Majid, Ya Wali, Ya Ba'ith, Ya Wajid, Ya Baqi, Ya Mani, Ya Nafi', Ya Jami', Ya Wahid. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebab tu saya tengok nama-nama Allah kan, akan bunyinya sama tu. Wasi', Majid, Wali, Ba'ith, Wajid, Baqi, Mani', Nafi', Jami', Wahid. Akan bunyinya sama tu. Itu namanya wazan. Wasi' tu maknanya yang meluaskan. Majid yang sempurna. Wali yang melindung. Kan dia punya makna yang lebih kurang. Ba'ith yang bangkitkan. Hari akhirat nanti. Ya Baqi yang kekal. Ya Mani yang mencegah. Nafi' yang memanfaatkan. Ya Jami' yang mengumpulkan. Ya Wahid yang satu. Kan bunyinya hampir sama tu. Dalam bahasa Inggeris dia panggil pattern. Dalam bahasa Arab dia panggil wazan. Bahasa Melayu dia tak ada. Kalau senangnya bunyinya spesifik je lah. Senada dan seirama. Itu nama-nama Allah. Memang kita patut sebut lah. Kadang-kadang kita sebut je maknanya tak tahu. Kan? Alhamdulillah. Surau pun dah pasang dah. Nama-nama Allah. Kat ni dua ni dia buat frame dan sebagainya. Untuk kita tengok dan kita hafal makna dia dan sebagainya. Jangan baca saja. Dan kita pun tanpa lagu pun boleh ingat tak? Ni kadang-kadang dengan lagu je kita boleh ni. Bantu juga lah lagu ni. Jadi apa yang saya nak cerita tadi. Kita dalam majlis ilmu ni malaikat payung kita. Malaikat memayungi kita dengan rahmat. Bukan sekadar payung emas. Kita kalau sebut payung emas ni sensitif pula pada perempuan kan. Malaikat memayungi kita. Redup je. Sebab tu kita tenang je dalam majlis ilmu. Sebab tu rasa mengantuk je kan. Nak tidur je dalam majlis ilmu kan. Sebab dia tenang. Malaikat memayungi dengan rahmatnya. Jadi majlis ilmu ni memang banyak pahala lah. Tak payah nak hitung sebenarnya. Kita berjalan daripada rumah tadi berapa langkah tadi. Kemudian naik kereta berapa pula putaran roda. Naik motor dan sebagainya. Kan. Yang terlanggar bonggol dan sebagainya kan. Allah bagi pahala tu semua. Jadi banyak pahala ni. Kalau nak kira memang banyaklah orang ini. Jadi kalau kita nak minta tolong kepada Allah yang Maha Penolong, yang Al-Wakil kan, terus berdoa. Jangan putus asa, jangan patah hati dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan makbulkan, cuma cepat dengan lambat. Kadang-kadang Allah tak makbul di dunia, di akhirat. Kadang-kadang Allah tukar dengan menolak bala kan daripada kita dan sebagainya. Jadi Allah makbul juga. Doa kita Allah makbul. Cuma bukan dengan cara kita kadang-kadang.
Jadi teruskan berdoa dengan nama-nama Allah tadi. Dalam kuliah ni saya dah kata dah, mesti ulang dan ulang dan ulang sampailah kita pulang kepada Allah Taala kan. Kita kena ulang dan ulang. Jangan kata Allah ustaz ni asyik benda yang sama je cerita. Tak, biar kita faham. Kadang-kadang ada yang orang baru datang kan. Ada yang mungkin dah lama tapi dia nak ingat tu sebab kita ni ingatan kita ni kadang-kadang mudah lupa sebab kadang-kadang macam kita lekat dengan gam nasi je lah kan. Mudah terbuka. Dia kena gam uhu, gam gajah untuk ilmu ni. Sebab takut nanti kan kita keluarkan telanggar batu daripada 203 jadi 302 pula kan. Kan dah salah nombor kan. Daripada 909 nak teka, kita piramdi lah ni, nak tikam nombor ekor dia. Nampak sapiah aja 999. Kita macam tu juga bahasa Arab. Tadi baru belajar tadi, apa tadi maksudnya syaraqah tadi? Allah, masa itulah aku terlelap kan. Jadi kita kena ulang dan ulang. Jadi tak ada masalah lah untuk mengulang tu. Kalau takut lupa, kita ada nota. Jangan buang nota tu. Jangan jadi buku yang selemak pula. Kan? Janganlah lipat-lipat. Entah ke mana pula lepas kita kan. Kalau boleh filekan. Adik Mumin dia buat PDF tu kan. Alhamdulillah. Dia simpan benda tu dalam bentuk PDF. Siapa nak minta boleh kontak saya lah. Jadi malaikat payung pada ni. Jadi kita patutnya majlis ilmu ni kita rindu lah. Untuk selalu datang. Dan Ustaz mengajar pun per kata. Satu-satu kata tu. Macam tadi, Rob. Apa makna Rob? Makna Tuhan. Tetapi Allah yang Tuhan yang macam mana? Pembimbing. Tarbiyah. Kita selalu dengar kata tarbiyah. Dia berkata Rob lah. Kita dengar biasa guru murabbi. Guru yang membimbing. Tarbiyah ni, pendidikan. Pembimbing dan pendidik. Itu Rob. Tuhan yang mendidik kita. Tuhan yang membimbing kita. Tuhan yang memimpin kita. Makna Tuhan tak biar kita. Dia pimpin kita. Itu makna Rob. Jadi saya tak terangkan satu-satu. Maghribain tadi apa? Masyriqain ni tadi tak lupa. Jadi kita ulangkan satu-satulah perkata Al-Quran perkata kita ni. Jadi insya-Allah majlis ilmu ni jalan ke syurga lah. Kita nak tuju mana lagi? Takkan nak tuju neraka pula kan? Kita memang tuju syurga sebab tu kita hadir majlis ilmu ni insya-Allah. Kalau kita nak minta lindung pun yang Maha Pelindung Al-Muhaimin ni kan, tetaplah berusaha kan. Minta Allah lindung ya Allah. Tapi dengan syarat syariah kita jagalah. Hukum makam Allah kita jagalah. Jangan kita buat maksiat kemudian kita tak lindung dengan Allah. Tak jadilah dia. Jadi tetap berusaha syariah dijaga. Jadi solat jemaah ni marilah datang. Surau ni kalau dia boleh bersuara lah, kalau dia hidup lah, marilah datang lah kawan-kawan. Ajakkan kawan kan. Macam kita lah. Kalau sedap ajak kawan kan. Kalau restoran misalnya kan. Kalau ni ajak kawan-kawan lagi untuk datang, viralkan tuan-tuan kan. Itu juga surau. Ada majlis-majlis ilmu, viralkan. Kalau dah niat kita betul-betul kan, kita rancang memang aku nak datang kan. Sudah pasti Allah akan memudahkan. Memang kita niatkan nak datang, payahlah kan. Kan pujuk hati kita, pujuk kaki kita untuk datang kan. Ni rumah Allah. Dan kita punya heran juga kalau Allah tak jemput. Kenapa aku susah sangat nak datang rumah Allah ni? Cek balik. Itu pun risau juga kadang. Tiba-tiba mula kita dah rajin dah datang surau ni, tiba-tiba malas pula datang. Kenapa pula Allah tak jemput ni? Takut-takut ada benda yang Allah tak suka pada kita kan. Jadi kita majlis ilmu ni automatik terampun dosa dah tuan-tuan puan. Tak payah nak berzikir-zikir lagi, tak payah nak sembahyang sunat ni. Ni kadang-kadang ada majlis ilmu orang sembahyang sunat, kadang-kadang bagi salam lagi kat ustaz tu kan. Tak perlu. Duduk je kat situ. Dah pahala dah. Tak perlu solat sunat. Macam kita masuk jenazah kan, kalau kita masuk kat Masjidil Haram tu, kita tawaf tu dah automatik dah sembahyang sunat 2 rakaat tu. Tak payah masuk dah sembahyang 2 rakaat, lepas tu nak pergi tawaf. Tak. Tawaf tu dah kira dah. Menghormati masjid tu lah. Lepas tu nak solat sunat, solat tawaf tu itu cerita lain. Jadi majlis ilmu pun macam tu. Masuk je tu. Tak payah nak zikir-zikir, tak payah nak buat apa-apa. Allah ampunkan dosa kita kan. Daripada muka kita hitam jadi jernih dan putih. Itu ada kisah sahabat gitu kan. Jadi kalau kita nak minta hitung, Allah ni Maha Penghitung Al-Muhsi. Allah akan hitung satu-satu. Besok kita ke akhirat akan dipaparkan satu-satu. Allahu Akbar, cantiknya aku dulu datang kuliah kan, walaupun terlelap sekejap kan. Terlelap sekejap tapi Allah bagi juga pahala. Yang tak terlelap tu lagilah besar pahala. Yang terlelap pun ada pahala, yang tak terlelap ada pahala lah. Jadi pilih yang mana? Pilih yang terlelap ke yang tak terlelap? Kita pilih yang terlelap pula kan. Terlelap pun ada pahala kan. Kita pula pandang macam tu. Kalau yang terlelap pun ada pahala, yang tak terlelap lagilah besar pahala. Pilih yang tak terlelap macam itu contoh kan. Maknanya kita ni dihitung satu-satu. Malaikat kiri dan kanan, kiraman katibin ni tulis satu-satu. Jadi teguhlah berjihad. Jangan putus asa. Jangan putus harapan. Yakin sentiasa. Itu nama-nama Allah tadi yang kita ni lah. Jadi sekurang-kurangnya sikit sebanyak kita dapat ilmu